Xavi Alonso hanya bertahan 7 bulan bersama Real Madrid boleh dikatakan agak mengejutkan sebabnya bukan satu tugas mudah untuk Real dapatkan Alonso sebelum ini. Satu proses rundingan yang panjang berlaku sebelum Alonso betul-betul setuju menyertai Real Madrid. Dalam 7 bulan melatih Real Madrid, Alonso menang 24 kali, 4 kali seri dan 6 kali kalah. Alonso sebenarnya tak dipecat, tapi dia sendiri mahu melepaskan jawatan tersebut. Boleh dikatakan persetujuan bersama antara Alonso dan Real. Alonso ambil keputusan ini kerana dia tak dihormati oleh pemain-pemainnya sendiri, terutamanya pemain-pemain bintang. Kita boleh tengok sendiri ketika Real tewas kepada Barcelona di final Piala Super Spanyol. Alonso mengarahkan pemain Real berbaris memberikan guard of honor kepada pemain Barca. Tapi pemain Real tak endahkan arahan itu. Yang kuat menghasut ketika itu ialah Kylian Mbappe. Itu yang kita nampak, yang kita tak nampak di bilik persalinan, rasanya lagi teruk. Jika arahan semudah itu tak diendahkan, pastinya Alonso merasakan pemain Real juga tak akan mendengar arahannya lagi, terutamanya dari segi taktikal dan gaya permainan.